Saya pekerja swasta dengan gaji 3,000 dan saya ada rumah sewa sebanyak 1,000 sebulan pendapatan. Tetapi saya tidak ada perjanjian sewa. Tuan-tuan, perjanjian sewa menentukan yang pendapatan anda itu boleh diambil sebagai pendapatan atau tidak. Tuan-tuan, sekiranya anda ada tadi gaji 3,000 dan anda ada pendapatan sewa 1,000, anda ada perjanjian sewa, pendapatan sewa anda itu boleh dikira sebagai 50%. Mungkin anda boleh punya income akan naik kepada 3,500. Tetapi sekiranya anda ada duit masuk tetapi tidak ada perjanjian sewa yang di stamping, anda punya pendapatan itu tidaklah dikira sebagai pendapatan tambahan anda. Tuan-tuan, tidak rugi untuk anda membuat perjanjian sewa dengan proper. Sekiranya ada berlaku salah laku jenayah, sebagai contoh ada jumpa benda bukan-bukan atas tanah anda dan ada berlaku jenayah atas tanah anda, anda mungkin akan lebih mudah untuk dilepaskan daripada sebarang jenayah, tuan-tuan. Dan sekiranya anda tak ada perjanjian sewa, bukan saja menyukarkan anda sekiranya berlaku perkara jenayah berlaku atas tanah anda, tetapi juga menyusahkan anda untuk membuat sebarang pinjaman. Kerana tuan-tuan, RM500 sebulan itu, tuan-tuan, sekiranya anda adalah penjawat awam, anda boleh tambah anda punya jumlah pinjaman tu mungkin sekitar sehingga ke RM50,000, dan sekiranya swasta mungkin amountnya boleh pergi sampai ke RM25,000 total pinjaman, tuan-tuan. Jadi jangan pandang RM500 itu sikit, pandanglah RM500 itu besar, kerana hanya dengan perjanjian dan stamping ianya membezakan jumlah pinjaman anda. Apapun, Maklum sudah hasilkan lebih daripada 3,800 video pendidikan kewangan yang boleh ditonton oleh rakyat Malaysia, dan tontonlah video-video pendidikan kewangan yang telah kami hasilkan dan dapatkan laporan kewangan lebih lengkap anda di www.mypocket.my untuk mengetahui keboleh pinjaman semasa anda untuk membeli rumah, kereta, pinjaman peribadi dan pinjaman perniagaan. Apapun, dan seperti biasa dengan MyLoan, pinjaman anda menjadi lebih mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.